Selamat Hari Raya Aidilfitri, Zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang, salam sejahtera. Saya Superintendent Ahmad Faizal bin Tahrim, Ketua Polis Daerah Hulu Selangor. Saya ucapkan selamat menyambut Aidilfitri tahun 2025 kepada semua warga IPD dan juga warga Hulu Selangor. Jadi sebelum tuan-tuan dan puan-puan merayakan perayaan yang bersejarah pada tahun ini, inginlah saya memberikan beberapa pesanan dan berkongsi tip kepada tuan-tuan dan puan-puan semua sebelum pulang ke kampung, sebelum beraya dengan keluarga, ya. Jadi sebelum kita balik kampung, kita akan tinggalkan rumah dan kediaman kita. Jadi pastikan semua pintu, semua tingkap dikunci dengan baik, ya. Jadi yang kedua adalah kita perlulah memastikan semua punca-punca elektrik dan juga punca-punca air ditutup ataupun dimatikan, ya, kerana ianya akan memberikan impak ataupun kesan sekiranya ianya gagal ditutup ataupun dimatikan, ya. Selepas itu pastikan semua barang-barang berharga disimpan di tempat yang selamat dan juga tidak dapat dikesan, ya. Dan saya juga menggesa tuan-tuan dan puan-puan semua supaya memaklumkan kepada jiran tetangga tentang ketiadaan tuan-tuan dan puan-puan di rumah, kerana ada kes di mana jiran tetangga tidak tahu keberadaan tuan-tuan dan puan-puan ketika berada di rumah ataupun di kediaman dan akan membuatkan ruang dan peluang untuk penjenayah masuk ke kediaman tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dan selepas itu inisiatif yang saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat lakukan sebelum pulang ke kampung adalah memaklumkan yang tuan-tuan akan bergerak pulang ke kampung kepada balai-balai polis yang berhampiran ataupun yang berdekatan, ya, dengan beberapa mekanisme, iaitu pertama sekali boleh mengisi volunteer smartphone patrol melalui telefon bimbit, ya, iaitu BSP, di mana kita akan memaklumkan kepada pihak polis tentang kita akan tinggalkan rumah ataupun kediaman kita dalam satu-satu tempoh yang kita tetapkan, ya. Dan yang kedua, kita boleh mengisi borang balik kampung di balai-balai yang berdekatan. Dan kita boleh juga untuk menghubungi balai-balai yang berdekatan ataupun IPD, Ibu Pejabat Polis Daerah yang berdekatan, untuk memaklumkan ketiadaan kita di kediaman masing-masing. Dengan itu pihak polis akan cakna, pihak polis akan sedia maklum tentang perkara ini dan rondaan akan dilakukan di kawasan-kawasan yang telah kita tinggalkan sepanjang tempoh tersebut. Dan selain daripada itu, saya juga ingin menekankan di mana kita akan pulang ke kampung membawa kenderaan sendiri, ya. Pastikan kita merancang perjalanan kita, ya. Pastikan kondisi kenderaan kita selamat, kondisi diri kita pun selamat, kita sihat untuk memandu, dan apa yang penting, patuhilah isyarat ataupun perkara-perkara yang melibatkan kawalan ataupun lalu lintas yang baik, ya. Yang pertama sekali adalah jangan menggunakan telefon bimbit sepanjang kita memandu, kerana banyak kemalangan yang berlaku berpunca daripada kita menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Gunakanlah handsfree dan sebagainya, ya. Dan patuhilah had laju yang ditetapkan. Kalau melalui jalan persetuan, patuhi had laju di jalan persetuan, jalan negeri, highway ataupun lebuh raya dan sebagainya. Ingat pesan saya, kelajuan itu boleh membunuh, ya. Jadi kesemua ini, apa yang penting adalah berpunca daripada sikap kita. Gagal untuk kita kawal, maka gagallah kita untuk mendepani perkara-perkara yang akan kita buat untuk tempoh ini, ya. Jadi itu saja pesanan daripada saya, Superintendent Ahmad Faizal bin Tahrim, Ketua Polis Daerah Hulu Selangor. Sekian, selamat menyambut Aidilfitri bersama keluarga masing-masing. Rumah selamat, selamat sampai ke destinasi.